Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Farid Adam dan saya Aisyah Sofia binti Nur Azam. Kami dari TVPS Jaya 2 Channel. selamat datang ke Surau SMK Semai Jaya 2. Sebuah tempat yang bukan hanya untuk beribadah tetapi juga untuk membentuk akhlak dan memperkuatkan ukhuwah sesama warga sekolah. Di sinilah para pelajar, guru dan staf berkumpul untuk solat berjemaah, tazkirah dan pelbagai aktiviti keagamaan. Surau ini menjadi pusat rohani yang menyatukan hati dan jiwa warga sekolah. Aktiviti utama di surau termasuk solat zuhur dan asar secara berjemaah, bacaan Al-Quran dan tadarus, kuliah ringkas dan tazkirah, program qiyamul-lail dan ceramah motivasi Islamiah. Surau ini juga menjadi tempat mendidik tanggungjawab melalui aktiviti kebersihan dan pengurusan surau oleh pelajar sendiri. Kepimpinan melalui surau itulah yang kami pupuk. Kami percaya surau bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga ruang untuk membina sasiah, mendidik jiwa dan membentuk insan yang seimbang dunia dan akhirat. Surau juga menyediakan pelbagai kelengkapan sebagai contoh telekung bagi pelajar muslimah dan sejadah. Sekian daripada kami, TVPS Jaya 2 Channel. Bye.